dan ini boleh menyukarkan hubungan suami isteri. Hai, saya Dr. Azlin dari Sophia Fertility PJ. Vaginismus adalah keadaan di mana otak faras mengecut secara tidak sengaja setiap kali cuba untuk bersama atau semasa pemeriksaan kesihatan, dan ini boleh menyukarkan hubungan suami isteri. Ramai wanita rasa malu atau tak tahu bahawa ini adalah masalah perubatan yang sebenarnya boleh dirawat. Jadi, vaginismus ini boleh menyebabkan kesukaran untuk hamil secara semula jadi. Tapi jangan risau, kami ada rawatan kesuburan yang sesuai untuk keadaan ini. Dengan pendekatan lembut dan rawatan yang betul, ramai pesakit berjaya hamil. Jadi, jika anda rasa ini mungkin berlaku kepada anda, jangan tunggu, dapatkan sokongan dan rawatan daripada kami seawal yang mungkin. Kami di Sophia sedia membantu anda dengan penuh rasa hormat tanpa penghakiman. Anda tidak kesorangan, kami ada di sini.